apalah benda-benda yang berada di muka bumi ini, tasbih ke apa tu, itu semua dia terdiri daripada juzuk ataupun bahagian, parts. Dia ada part ni, dia ada bahagian ni, juzuk ni. Macam tasbih ni, dia ada bahagian ni. Dia ada banyak dia punya dimensi yang berada tu. Ya kan? Di dalam ilmu akidah, istilahnya kita sebut sebagai sesuatu yang memiliki bahagian, kita sebut jisim. Dan kita semua meyakini, maksudnya kita percaya, kita menyaksikan bahawasanya segala benda yang memiliki bahagian, dia mesti perlu kepada tempat. Maka tasbih, dia mesti berada di situ. Kalau berada di bawah, jadi mesti dia berada di bawah. Kalau dia berada di atas, bermakna dia mesti berada di atas. Tidak mungkin dia itu terbebas dari tempat. Nah, ya, dia tidak mungkin bebas dari tempat. Bila mana kita kata dia mustahil bebas dari tempat, tidak mungkin. Bila mana kita mengatakan dia, mungkin dia terbebas, tak mungkin juga. Maka yang tinggal hanyalah option yang terakhir, iaitu wajib bertempat. Siapakah yang wajib bertempat? Segala benda yang memiliki bahagian-bahagian, semuanya wajib bertempat.